Okey, sesi pagi hari kelima. Sesi pagi hari kelima ini kita akhirnya sampai kepada saksi yang dikatakan hujung-hujung permainan pihak pendakwaan, iaitu memanggil pegawai penyiasat. Dalam kes ini ada dua pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat pertama yang dipanggil SP12, Inspektor Aiman, yang menyiasat mengenai senjata. Kan ada dua kes, satu senjata, satu dadah. So setakat ini dia telah bagi penyata saksi, dan dalam penyata saksi tersebut beliau menyatakan apa barang yang dia terima, beliau menyatakan apa yang dia buat dengan tertuduh, merakam percakapan, kemudian menghantar barang kes untuk serviceability, sama ada boleh tembak, dia merupakan senjata asal ke tidak, dan siasat-siasat lain yang dibuat. Selepas daripada itu ada beberapa soalan daripada pihak pegawai pendakwaan Timbalan Pendakwa Raya yang menyatakan jawapannya lebih kepada dokumen-dokumen yang kita telah tampilkan sebelum ini, di mana kita menyatakan Yusof Rawatani merupakan mangsa perangkap kerana kes yang telah pun beliau failkan dan ambil tindakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa personality orang-orang kuat lain menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Farhash dan juga Tengku Nasrul. Dalam menjawab soalan itu, sebab ini masih pemeriksaan utama, I.O. menyatakan itu semua tiada kaitan sebab ini dah lama berlaku daripada 2019 dan tangkapan adalah pada tahun 2024. Kita tunggu dan saksikan macam mana pemeriksaan balas tu nanti, sebab ada beberapa dokumen penting yang sepatutnya I.O. ni lihat dan sepatutnya mendapati pada kita bahawa memang Yusof Rawatani merupakan mangsa perangkap. Selain daripada dokumen-dokumen terkait dengan isu 3 orang tadi itu, personality tadi itu, I.O. juga ditanyakan soalan dalam pemeriksaan utama berkenaan dengan isu akses, di mana yang bagusnya setakat ini I.O. mengakui ada isu tentang key tersebut, tak boleh pakai dan sebagainya. Malah yang penting pada 19/9, iaitu lebih kurang 2 minggu selepas tangkapan, semasa dia boleh hantar kereta itu balik ke store di Jinjang, beliau sendiri dapati bahawa bila dia tekan remote tersebut terkunci, tetapi pintu belakang boleh dibuka. So even selepas kejadian pun masih tak selesai lagi isu pintu boleh dibuka walaupun di lock, yang sama dengan apa yang berlaku semasa kita view, kita saksikan pada hari Selasa tu bila kereta tu dibawa. So itu adalah yang ada setakat ini pemeriksaan utama. InsyaAllah lepas solat Jumaat jam 2.45, arahan Yang Arif adalah untuk kita memulakan pemeriksaan balas, dan Yang Arif juga dengan konsen kedua-dua pihak bersetuju untuk memberikan kita 2 lagi tarikh selepas ini, iaitu 28 dan 29 April, untuk kita cuba selesaikan kerana ada seorang lagi saksi. Boleh terangkan tak proses selepas apa yang berlaku, selepas 2 hari itu berlaku, selepas selesailah proses? Okey. Seperti mana-mana kes jenayah, first kes pendakwaan kena diselesaikan dulu. So kes pendakwaan bermaksud semua saksi pendakwaan yang pendakwa rasa perlu panggil, dia akan panggil, dan habis je arahan mahkamah adalah okey, pihak-pihak kena berhujah di akhir kes pendakwaan. So selepas hujahan itu, sama ada bertulis atau lisan, kita tunggu arahan mahkamah, dan Yang Arif akan buat keputusan sama ada pihak pendakwaan berjaya membuktikan satu kes prima facie. Prima facie bermaksud dalam bahasa mudahnya cukup keterangan memanggil untuk pembelaan membela diri. Kalau Yang Arif mendapati tidak cukup keterangan, dan bebas dan lepas. Sekiranya Yang Arif mendapati cukup keterangan, maka perlu bela diri, dan akan diterangkan 3 option yang ada, sama ada beri keterangan secara bersumpah di kandang saksi, atau memberi keterangan secara bersumpah di kandang tertuduh, yang mana tidak boleh diperiksa balas, atau choose to remain silent, berdiam diri. Tapi itu proses selepas hujahan itulah. So itu yang kita jangkakan akan berlaku pada 28 atau 29 bulan April. Sepanjang 5 hari ni, ini terakhir lah kan? Okay. Sepanjang 5 hari. Okey, 5 hari ni boleh you punya observation kita, pemerhatian kita, dah kita sampai ke tahap saksi yang ke-12, dah sampai kepada I.O. I.O. ni selalunya akan dipanggil sebagai saksi terakhir dalam mana-mana kes pendakwaan, dan kita dapati bahawa pada kita setakat ini isu akses menjadi satu isu yang besar, isu pemilikan pun menjadi satu isu yang besar, dan isu berkenaan dengan ada perangkap, tidak ada perangkap, mungkin diperangkap, mungkin dipasang orang, mungkin dipecah masuk, diletakkan barang, itu satu possibility
yang ada dan wujud dan kita pun tidak boleh nafikan. Tetapi seperti mana saya nyatakan daripada hari pertama, konsistennya adalah kita akan letakkan pembelaan kita secara terbaik dan kita akan hujahkan secara terbaik dan kita akan biar mahkamah buat keputusan dan kemudian kita akan ambil tindakan yang berpatutan, insyaAllah. Baik, apa nasihat tuan lah, sebab sekarang ni ramai yang takut. Kesan daripada kes ni, ramai takut. Caca Gubat semalam dia kata dia tukar alam. Ramai yang takut nak letakkan kereta dekat luar. Sebab dia tengok kat luar kan, benda-benda pasal apa kesan kes ni kepada public lah. Paling besar yang kita kena buat, berhati-hati, pertama. Kedua, sekarang ni dah banyak di luar tu sistem-sistem berkenaan dengan extra added security kepada kereta kita, daripada kecurian ke, daripada tampering dan sebagainya. Dan kalaulah na'uzubillah, kalaulah jadi apa-apa, buatlah seperti mana Yusof Raute buat, iaitu cari peguam pertama. Kedua, sebaik sahaja ditahan, mesti deny, mesti nafikan, kerana itulah yang Yusof Raute buat dan disahkan oleh saksi pendakwaan yang menangkap beliau pada hari kejadian. Beliau terus deny. Kerana apa? Kerana betul dia, bukan dia punya. So itu antara benda-benda yang penting. Tapi paling penting, jangan lupa berdoa, insyaAllah. Itu senjata paling utama. Last 1 minit. Komen keadaan Yusof Raute boleh respons. Dia alhamdulillah okey. Anda semua boleh lihat sendiri semasa beliau berada di kanan tertuduh. Dia seronok seminggu ini kerana akhirnya boleh keluar hari-hari ke mahkamah. Seronok sebab dia boleh berjumpa dengan family, berjumpa dengan kawan-kawan, dan terima kasih ramai sebenarnya pimpinan-pimpinan masyarakat yang turun untuk berjumpa. Tapi saya dapat juga lihatlah, anda semua lihat dia di kanan tertuduh, saya dapat lihat dia di sebalik tabir itu. Bila dia dibawa ke dalam, tunggu dalam lock up, dia restless, dia rasa I need to come out, can I come out, can I win the case. So kita doakan dia terbaik, insyaAllah. Tadi pesan dia kepada saya personal, dia kata I just want justice. Saya kata you have any message to public? I just simple je, I just want justice tu. Wanting justice tu bermaksud dia perlu kes dia didengari dan dia nak kes dia diketahui tentang apa yang berlaku, dan itu yang kita sedang cuba usahakan dan cuba buat, mungkin di hadapan sini dan juga di dalam sana, dalam mahkamah. Terima kasih banyak. Terima kasih.